Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk berkenaan logik. Logik merupakan cabang falsafah yang mengkaji prinsip penalaran yang sahih. Ia membantu manusia membezakan antara hujah yang betul dan salah. Dalam konsep falsafah, logik menjadi asas kepada cara manusia berfikir secara rasional dan sistematik. Dengan mempelajari logik, seseorang dapat menilai kebenaran sesuatu hujah dan mengelakkan daripada kesilapan dalam membuat kesimpulan. Ia juga menjadi asas penting dalam bidang ilmu lain seperti sains, matematik dan linguistik. Sejarah logik bermula sejak zaman Yunani Purba apabila ahli falsafah seperti Aristotle mula meneliti struktur hujah dan cara membuat kesimpulan. Beliau mengasaskan logik formal melalui konsep silogism, iaitu bentuk hujah diduktif yang menggunakan dua premis untuk menghasilkan satu kesimpulan. Kajian terhadap logik bertujuan untuk mencari kaedah pemikiran yang konsisten dan bebas daripada kesilapan. Pada peringkat awal, logik banyak digunakan dalam bidang falsafah untuk memahami kebenaran dan justifikasi terhadap sesuatu kenyataan. Namun, perkembangan zaman telah menjadikan logik turut digunakan dalam bidang sains dan teknologi moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amar dan saya akan menerangkan maksud logik. Secara etimologi, perkataan logik berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos. Logos bermakna perkataan, pertuturan atau akal. Dalam falsafah, logik ditakrifkan sebagai ilmu yang mengkaji kaedah dan bentuk penalaran yang sahih, iaitu cara membuat kesimpulan berdasarkan premis yang benar. Jadi, logik tidak menilai sesuatu kenyataan itu dari segi fakta. Namun, sesuatu kenyataan itu dinilai sama ada hubungan antara premis dan juga kesimpulan itu sahih atau tidak sahih. Contohnya, Sokrates adalah manusia. Manusia akan mati. Maka Sokrates akan mati. Kesimpulan ini dianggap logik kerana ia mengikuti struktur penalaran yang sahih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan teruskan dengan sejarah logik dalam falsafah. Yang pertama, zaman Yunani Purba iaitu Aristotle. Aristotle dianggap sebagai tokoh terpenting dalam pembangunan awal logik kerana beliau memperkenalkan sistem logik formal yang tersusun. Yang kedua, melalui karya Organon, beliau menetapkan asas kepada kaedah berfikir yang teratur dan sistematik. Yang ketiga, beliau memperkenalkan konsep silogism, iaitu kaedah membuat kesimpulan melalui premis yang jelas dan logik. Saya teruskan dengan zaman pertengahan iaitu ahli falsafah Islam. Pada zaman ini, tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Ghazali mengembangkan topik logik Yunani yang mengolahnya dalam kerangka pemikiran Islam. Mereka menggunakan logik sebagai alat untuk menjelaskan konsep teologis dan pembahasan metafizik. Logik turut digunakan untuk membincangkan soal epistemologi, iaitu bagaimana manusia memperoleh dan menilai pengetahuan. Saya akan teruskan dengan yang terakhir, iaitu secara logik dalam falsafah Islam, iaitu pada zaman moden dan kontemporari. Tokoh seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein membawa perubahan besar dalam memperkenalkan logik matematik yang lebih tepat dan lebih formal. Perkembangan ini menjadikan logik bukan sekadar alat falsafah, tetapi juga satu disiplin saintifik yang diuji secara simbolik. Pada era moden, logik menjadi asas penting dalam pembangunan sains komputer, kecerdasan buatan serta bidang linguistik.